Hai, Assalamualaikum and salam sejahtera semua. Hari ni Bobby bawa tetamu undang Bobby kali ni, Faris Cobra. Kenapa Bobby bawa dia hari ni? Sebab hari tu baru-baru ni kita orang ada buat tournament. Tim biru lawan tim merah dan tim merah menang. And Bobby yakin tim merah menang nasib. Orang kata tak puas hati kan. Okay. Hari ni Bobby jemput kepala tim merah untuk lawan 1-on-1 match play 9 hole. Kita tengok macam mana. Dah orang Malaysia main, kita orang tak ada warm up, tak ada apa. Tahu-tahu dah nak main dah. Ini betul training ni. Ketat badan weh. Okay, so macam biasa pagi-pagi kita takkan call driver. Apa? Boleh habiskan kita punya game ni kalau call driver awal sangat. Okay. Rest okay. Ada lagi. Distance sama. Apa plan awak? Saya punya plan memandangkan tee off 162. Tee off dah 162 ni. Bukan. Orang depan. So tadi ada cover head jatuh. Tak, bukan kita punya. Tee off awal dah 162 padahal hybrid tu. Aduh. So Farid punya plan kalau tengok sini ada balance 150 134 center. So Farid tak pernah tak berapa familiar sini, so Farid rasa nak hantar on je kot. Agak-agak sana, so kita try pakai 8 tengok. 135. Apa jadi lah. Beginner kan. So Farid punya planning hantar kanan. Kalau ada kiri, itulah beginner. Nak hantar kanan pergi kiri. Alright, pada okey. Good plan no miss itu. Faris miss kiri, so Bobby miss kanan lah. Window open. Orang cakap biasanya window open, kita jangan sia-siakan peluang ni. Distance nak main dalam 140 ke 145 meter. Target tengah green. Oh, pergi kanan. Ui, bola tu macam okey. Okey. Plan lain jadi lain, tapi okey. Ambil. I'll take that any day. Bobby dah on tempat dia. Cinta. Dia tahu nak hantar kat mana. Basically aku land kat sini tadi. Aku salah tau. Bola tu dia macam slice. Dia land di sini, dia roll masuk green. Tak terfikir pun. So, it's a good insight lah kalau korang yang nak main kat sini nanti. Nasib baik bola tak masuk bunker baik. Landing dia kanan. Ya, terpaksa chip in lah. Member bagi dah daft. Okay, kalau nak perasan, Bobby perasan green basah. Ni menunjukkan green tak kering. Aku pun tak tahu nak cakap apa. Just planning untuk parking rapat je lah. Oh, lajunya. Oh, banyaknya. Tak guna weh. Nampak pun susah weh. Tak guna dua on weh.
Bapak tak guna Don. Susah weh. Tak tipu susah weh. Awak pakai wedges apa? 56. Pinjamlah kejap. Inilah nak tunjuk dekat korang reality beginner golfer yang main biasanya main weekend. Dia tak semestinya. Sekejap aku tengok confident aku kat mana. Kadang-kadang elok pakai putter lagi. Aku rasa senang pakai putter lagi dan aku pakai putter lagi lah. Do you give me? Attack. So Farid kena square the game lah. Boogie. Bobby. Boogie is good. So the first hole kita tak tahu padang dia laju macam mana. Macam biasa kita main 2 part dulu. Kalau masuk rezeki. Nampak. Laju. Ini double pun mampus. Tak apalah, dah boleh ni dah. One up. I'm okay Farid Lipat, I'm okay. I'm okay. First hole kita bagi Bobby happy dulu. Don't worry. Biasalah lubang pertama nak test. Test green, test fairway, test mood. Saya sedar dah 6 up dah tu kan. Aku tak risau lagi sekarang ni. Sebab Faris tu dia tak sampai lagi tu. Dia dah sampai nanti kau tengok memang tak ada zakat ni orang. Dia buat silap sikit je semua datang dekat tengah fairway balik. Ni index 1 Macam mana aku nak hantar ni? Hantar je lah labu. Dia dah start dengan driver ya awal-awal pagi ni. Oh, don't punish me. Tak nampak dia jatuh. Tapi mungkin ada dari situ kot. Okay. Tengok. Ada 2 biji je. Don't punish me please. Zaman tu dah tiba. Tak sangka awal sangat macam ni. Don't punish me. Hidup gila. Aduh. Paling mana yang tu ujung tu kan? Saya punya ni. Okey lah, okey. I'm okay. Janji hidup sudah. Huai. Buat hal lah. Thank you, ball. I love you, ball. Ini yang menyampah main dengan Faris tau. Ini aku menyampah main dengan Faris tu. Dia punya luck dia tu kalau dalam game. Dalam game strength dia 1. Speed 1. Luck dia 10/10. Okey. Di tengah. Okay, I'm good. Okay, good ball. Ni yang malas ni. Hampir hilang 1 stroke Inilah dunia golf. Tapi kan, sebabkan Faris punya luck ni lah Bobby rasa macam memang tak nak kalah. Mana pergi Faris? Okay, fairway. Ada di fairway. Rasa macam tengah-tengah. 200 meter je. Ini kalau saya ni paling tidak pitching je. Pitching je selalunya. Dia kan sembang. 200 ni pitching je. Aku planning parking je lah. Pukul atas bunker ni. Sat green macam belah ni kan. Tak ada buat apa dah. Kita tak sampai 3, sampai 4. Nak kalahkan Faris bugi je. Oish. Naik. Okay. Dia ikut plan. It's not great. But it's straight. Tengah 1.5. Tapi dia pin depan 133. Tak betul, tak tidak. So kalau nak on 15 tapi terlajak belakang jauh sangat. Daft tu. Okey lah. I'm okay. Tu kesilapan beginner. You know why? Sebab angkat kayu terus pukul. Patutnya praktis lah swing dulu kan. Ingat kita pro. Kita kalau planning kita nak miss mana, bola kita tak ada teruk sangat. Ini aku nak main 60 meter je jatuh tengah green.
Tak naklah main fringe apa benda semua ni. Kita on, satu part kalau rezeki, kalau tak, dua part pergi. Patutnya okey lah. Puyo! Tadi tengah green je, tak sangka. So bola Faris dalam bunker agak luck tak apa-apa nak cantik. So yang penting bagi Faris sekarang ni, keluar je dulu dari bunker ni untuk pukulan ke-4. So I try my best. Saya tak nampak lah. Alright, I'm okay. So my planning is kanan sikit dia. Allah attack lah. Ush, tu punya. Oh lajunya. Laju kan? Macam aku cakap tadi. 5 on pada 5 on kan? 5 on. Macam Bobby cakap tadi, green basah. Maksudnya green tak kering. And I tak tahu nak main live macam mana. Kalau tak tahu, kita main straight je lah. Nice bogey. Good bogey. So kalau nak kalahkan Bobby, mungkin boleh, mungkin tak. Memang jawapan dia tak. So nak serikan keadaan ataupun pada terima je kekalahan. So habis hole ni kita terus balik lah. So, kalau pada kalah, after this hole kita, betul lah, kita balik lah. Alright. What the? 5 on satu part bogey mah okey mah. Okey lah tu. Power tu. Mula dah. Get ready guys. Sini dia kata main 135, 140. Tapi aku ambil 140 lah. So pagi lagi kan, badan pun ketat lagi. Alamak. Okey. Ni dah starting main patri, lepas tu patri kan? Pukul ke kiri tau. Farid. Tak nak? Oh, pukul ke kiri, pukul pin lah. Okay, come on. Kau jangan tarik je, please. Mana lah? Ada jatuh dekat kiri bunker tu. Bunker Tak tahulah bunker ke apa tu. 8 Nut. Nak pakai apa lagi ada? Takkan Apa ke yang 9 ada tak ni? sampai. Bobby dah start main collect tea. Bobby tak pernah beli tea tau. Sebab kalau pergi dekat lepas tea off je mesti akan kutip dekat depan-depan ni. Thank you lah siapa yang buang-buang tu. Pada saya pada pakai kayu 8 je tadi. Kata 135. Jauh ni, nasib baik ada bunker bukit ni. Kalau tak ada terlajak lagi. Dia main 140 ke? Oi, Farid tak pandai draw shot ni. Sumpah weh, Farid tak pandai draw shot ni. So apa yang Farid boleh try, on je lah dulu. Oh, itu pun tak on, Mat. Hello. Hi. Hey you. Nampaknya peluang keemasan Faris buka lagi. Jangan suka dulu Bobby, Faris ada miracle. Kita tinggal nak on je. Alamak, plug lah ni. Uyuh. Roller green ni cantik. Nak saya mark? Mak. Saya tak ada marker. Tanya untuk apa? Sabar, tak kena. Okey, tak kena ah. Awak kena lebih bola saya. Tak lah, jangan worry lah, ni par ni. Tengok ni. Ni untuk tontonan video Bobby. Supaya Bobby boleh tidur malam. Dia punya ni. Tak juga Ni semua salah Bobby sebab Bobby tak mark.
Mesti kalau tak jadi kan. Ni golfer tak pernah salah sebab Bobby tak nak mak bola dia. Dia betulnya kat line Bobby tu. Dia sebab Bobby tak bawa marker kan. Kau nak go dulu ke? Bugi ke nak tengok saya par dulu? Tu par. Ha, Ya betul Bobby. tak percaya. Paling teruk bugi lah. Tak Ui, nak juga weh. okey, Bobby. Double weh. Oh, ni dah kiranya Faris dah belanja. Bobby tu up nampaknya. Dia 2 part pun dia menang. Stress free. Stress free Tapi kalau jauh-jauh dekat kat itu tak apa buang masa Bobby. Alah. Nak macam mana? Kita sampai situ je power. Main dengan Faris bagus pula Rasanya Faris ni bawa vibe bagus lah kat Bobby. Jadi korang akan sampai satu time. Rasanya dah sampai dah kot time tu. Diorang ni patri kan? Salah pukul pun bola ada kat tengah fairway. dah jadi kan tadi kan? Dah jadi dah tu. Okay, next hole tengah green dalam 156 meter. Plan aku main 155 meter kot. Ada dekat tengah green ke ataupun kanan kiri green ke, okey lah. As long as tak menyusahkan lah. Oh, tak nampak tapi rasa straight. Oh, very nice. Oh, itu je tu tengah green. Dia tu kiri green. Okey. So Farid rasa Farid pakai kayu 5 untuk main 17. Nak kata bola di straight rezeki, kalau tak straight masih dalam kinrara lah. Oh, Farid dah lagi lah. Oh, jangan bangka. Belanja Bobby, belanja. Sudah do up mah. Sudah do up mah. Bakal jadi 3 mah. Hari ni video dia kemungkinan pendek. Dekat hole 4, hole 5 is a wrap. Kau rasa macam mana Ali? Kau pun edit senang kan jadi kan? So beginner macam kita ni jangan fikir attack dulu. Kasih on dulu. Okey, pasir lembut. Boleh. Allahu Akbar. Itu topping mat. Wush. Itulah main golf ni menyebabkan kita banyak istighfar sebab selalu tak jadi shot dia. So kita banyak istighfar, astagfirullahalazim, Allahu Akbar kan. Weh, macam mana Farid main kat atas tu? Dah do up. Farid main kat atas tu? Farid main kat atas tu? Zed. So Farid rasa Farid tak nak ambil stroke, play stroke. Farid nak cuba dari sini. Plan dah ada. Tahu nak hantar mana. Tapi masalah dia tak tahu cara nak hantar. Kalau tahu dah okey lah tu. Ni sebab tak tahu cara nak hantar. Cantik oh. Yang Kira penting daripada dia on situ dulu. boleh on. Payah oh. Kalau tengok line ni tak tahulah. Kalau kita tak tahu ni hantar luweh lah. Ini kalau kita tak pandai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Okey, kau at least kau berhenti kat tepi tu je. Ya, bagus golf sebenarnya. Okey, so aku tak boleh ambil macam tu. Dia akan kanan ke kiri lah Faris. That's okay. Farid nak ambil straight je sebab tak tahu dia kat Mana mana. ada opponent bagi line tau. Hantar lah. Bila tak tahu ni, main straight je dulu. Nah, dia ke kanan. Ui, tapi good distance tu. Ui, good distance weh. Ketuk kuat gak tu. So Bobby, itulah patutnya 2 part je lah. Tapi ni kau tak pandai ni boleh jadi 3. Dah turun balik lah. Tolong lah turun balik. Tolong lah. Oh, nasib baik. Alhamdulillah. Baru je cakap tadi kat sini dia punya ketuk dia kena banyak. So macam mana ni? Tak apalah. Rasanya macam Bobby boleh. 3 part Bobby last dia. boleh par.
Astaghfirullahalazim. Okey Bobby, tak apa Bobby, boleh bugi. Okey, tak apa Bobby, boleh double, boleh double. Bobby boleh double Bobby. Tak apa Bobby, boleh. Boleh double lagi Bobby. Cameraman. Alright, Bobby double. So tak guna. Cameraman. So dalam What the golf hell is ni, going on? dalam golf ni tak guna ada dua. So tak guna. So apa Faris boleh buat ialah squarekan keadaan. Ui, tak nak bang. Faris belanja. Thank you Faris. Thank you Faris. Faris sebenarnya nak jaga air muka lah sebab dia dah satu on kan. So, satu on balik double, Faris rasa baik Faris jaga air muka dia. So Faris hantar tepi-tepi je lah. Jaga kawan kan. Okay. Ya, dapat T lebih. Bola belakang Faris dah triple. So ni lah the best Kinrara. Dia patri. So patri ni orang kata patri senang. Kalau iron kau sengit, tak senang juga. Oh, lemak lawa pula. Alamak, ter-on lah weh. Alamak. Bola Bobby. Saya nak bagi awak menang lagi sebenarnya. Ya. Yeah. Tapi saya ter-on lah Bobby. Sorry ya Bobby. Good bugi. Faris dah on. So maksudnya dia confirm dapat bugi kat sini. Alah ni, kita dah 3 up. Kita relax lah. Alamak, tak masuk balik kanan. Oh, dia nak buat chip in. Dia buat chip in. Oh yo. Chip in the green, bukan in the hole. In the green. Kalau orang tu on call, kita boleh potong dia. Bukan on call. Dia kalau orang tu dah pukul, dia tahu dia lambat, dia bagi kita jalan dulu. Oh lama, member boleh birdie lah. Faris putting macam ni, dia bahaya sikit. Sekejap Faris mak Aduh, Faris ada part for birdie, tapi tak apalah. Kena bagi dia menang kat hole ni. Dia tak tahu dia jaga Menang. muka dia tadi. Dah terkepit dah tu tadi kan. So macam mana kita nak jaga muka dia lagi ke tak? Sebab dia tuan rumah kan. So Tak kalau bila nak, lah jadi tuan rumah kat sini tu. kalau dia tuan rumah Faris rasa Faris main tepi-tepi lah Bobby. Just for you. Tak ada apa pun. Kalau masuk Faris minta maaf. Kalau tak masuk, bagus lah. Ini masuk ni Faris adjust sikit. Ni tak masuk. Nak Melayu salah. Tapi susah part dia. Tak tipu. I ni pun belum tentu boleh seri ni. Takkanlah Bobby macam tu tak boleh seri. Ya, Faris dua kaki kat tu. susah ni. Dia masih 3 up. Dia masih 3 up. Dah berapa dah ni? Dah 3 dah? Dah happy belum? Dah happy dah. Okay, alright. Dah happy, okey lah tu. So terpaksalah Faris serikan keadaan. Tak pernah. Tak tahu jalan. Dia macam tempat ni macam mengambil memori juga. Sebab kita orang awal-awal belajar golf dulu, main kat sini bersepah. Sekarang pun bersepah agak. Cuma bersepah sekarang terkawal sikit lah. Faris dah mula salam angin. Dia salam angin tu, angin cium tangan dia. Uyuh jauhnya. Okay, Faris agak tarik ke Dia kiri. tu ada kat kiri Kat green bukit. fairway. Oh, nice one. Nice one. Thank you. Nice one. Plan dia main 100 meter je lah. Kita pun tak tahu nak cakap macam mana. Dia tertengah je. Tapi kemungkinan macam bola ke kiri banyak ni. Thank you. Oh, dengar bunyi green. So kalau tengok jam Faris ni, Faris tak ada kayu langsung. 80 terlebih, 60 terlajak, tak sampai. So hantai lah. Oh kan betul.
Ni rakan-rakan Bobby. Ini orang kata penyakit bila orang drive jauh-jauh. Driver jauh-jauh macam ni lah. So game dia out. Change. Lawa. Oh, tak masuk bang. Aduh. Aduh. Wow. Kenapa depan? Kenapa rapat sangat? Aduh, pada cakap dah berhenti belakang-belakang sikit. Aduh, macam mana ni Bobby? Tak tahulah nak kata tu humble ke. Aduh. Tak apalah, Okay, demi nak jaga dia punya ni pada tak macam ni ah. Tak nak tag dulu ke? Tak payah. Don't rushing. Rushing ah. Okay, kita parking je. Nampaknya macam sedih Rahul ni. Oh, banyak lagi turun bukit dia. Fran kat Pin lah kesian-kesian kat Bobby nak besarkan keadaan. Oh yo, belagak gila mungkin. Sebenarnya jarak ni pada tak suka. Pada jujur je. Tapi jarak ni jarak kryptonite dia. So pada terpaksa macam ni lah. Nampak lutut dia macam ada goyang sikit. Tapi tak apa, hole tu I bagi. I memang given kat dia. Sebab dia nak belagak sangat kan. Kalau tengok jam Farid 211. So 211 kalau pakai driver mampus. So apa Farid boleh planning hantar depan ni je. So kita akan guna air 4. Main 18 okey kot. Main 18 ni. Lawa. Apa dah tak pakai air 4 je tadi. Jauh tu. Dia punya air 4 tu memang dah banyak dah kacau otak anak Melayu. Mula dah orang puji-puji jadi macam ni lah. Oh. Okay, so Bobby parking. Kat depan sana ada golfer dengan marshal tengah gaduh. So Bobby nak stopkan diorang gaduh. Nak masuk macam ni lah. Biar konon-konon slide lah Faris. So, kita dah 3 up kan. Macam-macam kita boleh buat. Wah. Okey lah. Boleh diterima. So kau nampak pin merah tu. Pin merah tu lebih kurang dalam 140 lah. Tapi kau tak berani nak pukul kuat-kuat. Main stinger je. Tapi nanti ada angle kot. Weh, macam mana stand ni? Boleh preferred lie. Kita bagi preferred lie. Ambil lah preferred lie. Oh ya lawa. Lah okey. Oh tak ambil preferred lie tu. Sebab Faris tak lie mah. Faris tak lie main golf mah. Faris tak lie. So sini 120 meter. And basically Bobby tak ada kayu 120 meter. Baru je order. Okey lah, kita main 130 meter. Lebih sikit pun tak apa kot. Target tengah green. Allah, nak kontrol macam tu lah. Nampak macam on jauh-jauh. Okey, kalau tengok jam Faris ni, Faris ada balance 114 ke 125. So Faris tak tahu nak pakai apa. So Faris rasa onkan dulu keadaan. Walaupun dia pin biru, Faris pakai pitching tengok. Is it okay or not okay? Oh, ada kanan. Oh, jauh. Oh, no. Oh, no. Kita merancang je, tapi Allah menentukan. So, apa jadi. Macam mana cakap tadi, beginner? Aduh. Oh, jarak betul, distance betul. Cuma arah tu yang tak betul. So saya tak tahu nak pakai apa. Bum run tak sampai. Chip terlajak. On je lah. Panjat. Oh tak panjat. Bum and run je macam biasa. Jatuh kat keliling green pun tak apa sebab dia akan roll ke depan. Macam tu lah. Oh bola bagus. So saya rasa takkan pakai chip kat sini. Takut dia tak break. Rapat je.
Alright. Okey, angkat. Oh, ni kalau masuk menang lah. Masuk menang. Oh, it's a wrap game ni. Faris bogey. Okey, terima kepada sponsor. Wah, style baik gila. Rasa dah boleh buat video baru dah. Sebab dah 4 up dekat hole 4 lah. 7. 4 dah. Okay, hole ni aku nak buat orang kata plot twist sikit. Hole ni kalau Faris nak birdie ke ataupun kalahkan dia? Apa dia? Birdie lah, birdie lah. Okay lah. Hole ni kalau Faris birdie, kira restart balik. Kita restart balik, Bobby jadi kosong. On tak on Faris? Faris on, Faris on. Faris on Faris on. Okay. Boleh. Okay, let's see macam mana. Tapi kalau Bobby birdie juga, sorry oh. Last time kan main dengan Faris kan, main longest drive dengan dia kan. Kata jom lawan longest drive. Kita orang pun pukul lah. Bobby pukul tengah fairway. Dia pukul masuk hole sebelah. Lepas tu cakap Bobby menang lah. Kata tak lah, longest drive kan. So dia punya bola. Aku okey lah. Aku cakap Dia tak cakap longest drive dalam fairway. Dia kata asal longest drive. Aku cakap tak apalah. Betul ke kau? Salah. Aku nak kena belajar. Next time tak boleh dah pandang rendah. Ilmu-ilmu gelap Nice one, Bobby. Thank you. Nah, nampak kan? Saya pun kat situ. Oh, driver awak lagi lah. Ada. Wih. Tengok tu. It's a wrap. Okay. Faris. Sorry lah, Faris sorry lah. with the dog. So korang tengok ni lah. Faris tak tahu apa nak jadi, jadilah. Diam lah. Mana Bobby lah? Ni arah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Jap. Bobby tolong tengok bola saya kat mana. Jap. Nak masuk juga. Keluar kan? Tak nampak keluar, tak nampak. Ha? Tak nampak keluar. Tak nampak eh? It's okay. Penatkan aku pergi cari bola dulu. Kalau tak ada nanti aku cakap aku drop eh. I nak main 80 meter jatuh tengah green. Simple je lah. Dah jadi main macam main biasa dah ni. Alah, fat lah. Oh, shit baik. Shit baik, dia keluar balik daripada bunker. So pada masa ada peluang lagi. Orang ajar punya anjing. Dia boleh menggonggong, mengganggu konsentrasi Faris kat sini. 30 lagi. On the pin. Kontrol jatuh. Macam mana lah? Alright, I'm okay. Good out. Okay, I'm okay. Simple je. Saya nampak, saya Kena nampak. macam tu jadi macam tak pandai main tu. Kena macam tu memang rasa macam tak pandai main tu. Saya tak tahu macam nak buat. Macam tu je kot. Kontrol je, relax. Tengok depan. Tak nak baik, tak nak juga. Dia punya nak slam dunk tu. Susah Kirara ni, susah. Ya, dia punya green dia dah awesome sekarang Kirara ni. So basically ni untuk save bogey. Aku So, boleh Faris bantai tip dah dululah. tadi. Saya dah habis par. Going to bogey. Tak ada apa dah. Tak ada apa dah. Terpaksa chip in je lah. Comel dia nak dekat. Okay dah pada dah habis. Okay, Bobby lah. Ada bogey safe. Lawa oh.
Tak nak. Tak nak. Ini sekolah. Ni bola tak ada sekolah punya. Ni kali macam tu. Boleh-boleh di dalam ni.